So dia orang hantar kelas. So I ni tekun orang dia. I tekun. So I belajar lah. Hari-hari I belajar. So dia orang ajar. Actually I'm a kind of good dancer, you know. Yang tak nak buat TikTok, kenapa? That time. Okay. Okay, that time. That time was 24. Now I'm 40. So what is your problem? You ingat I budak Janganlah jauh sangat. No. TikTok tu tak ada age limit tau. Jangan risau. You tak still apa, layak. You go and ask. No, please. Sedar diri. Kau nak mampus dah. Kau menari macam orang bodoh. Bodoh. Kan? Celaka ni semua nak menari TikTok. Kau sapak muka kau. Duduk diam. Okay. And then, so bila nak menari kan. Bila nak menari tu, I tak erti menari. So masa tu ada Amar Afian. Amar Afian, dia boleh menari. Dia memang macam B-boy. Dia memang B-boy. So dia badan ni satu macam agak-agak. Tahu tak? Agak-agak. Badan macam agak-agak. So macam puding. Macam puding. Badan dia macam puding tau. Baiklah. So dia boleh menari. I tak boleh menari. I keras. Keras lah macam kayu lah. So, yalah you. Kerja duk angkat apa nak pergi suruh menari pula. So I pun menari.